Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam channel saya. Hari ini hari Sabtu dah. Sabtu 26 hari bulan Julai 2025 Masihi bersama dengan 1 Safar 1447 Hijrah. Oh, jadi video kedua dah ni pasal video penutup hari Jumaat tu buat pada aku dah tarikh ni dah. Tarikh ni dah, tarikh 20 ni dah. Tadi. Pagi tadi dah pukul 12. Satu minit tadi. Lepas dah buat video dah tak ingat. Untuk video kedua ni saya nak review bagi hak sampai kemarin pada pukul 1 kemarin sampai rumah tu. Pukul 1.13. Kau dah dah. Tak payah buka lah bagi orang. Okey. Sekadar itu saja. Mak buka sekadar itu saja lah untuk review bagi tu. Okey, waktu yang perkara pertama. Perkara kedua pula. Lepas pada buat video apa? Video kau tak ada. Video buat video lah. Sekali dengan daily report. Ni daily report ni. Mana lepas pada buat video tu. Video penutup tak malam tadi tu. Saya terus balik lah. Balik ke rumah. Balik ke rumah tu. Nak tidur tu lama juga lah. Tidur dah pukul 1 pula dah. Pukul 2 pagi. Sedar pula sedang molek dengan subuh. Pukul 5.50. Bangun tu. 5.50. Lepas tu tak pergi lah. Muka duduk dah. Lewat dah. Maknanya saya terus mandi semai subuh. Kemudian sambung tidur balik. Lepas main subuh tu sambung tidur balik. Bangun pula pada pukul tu pun orang tadi pun. Hasil tadi pun. Ingat kau kerja. Dia panggil suruh saya kerja. Rupanya tak kerja tadi. Maknanya pukul pindah suku yang tadi pun dah. Lepas tu saya tak akak. Aku tengok nombor hot tidak dengar lagi kan. Malah takut scammer pemari pun tak. Jadi saya tadi pun kali kedua tu saya jawab lah. Tengah migraine tu saya jawab. Tengok. Dia rupanya. 9.30. 9.27 tu tadi pun. Bangun dari pukul saya pun. Nak duduk tengah tidur. Duduk menyanyi kan. Bangun lah dia lah. Tak jawab tu. Pukul 9.28 tu saya bangun. Baru bangun. 9.28 baru saya bangun. 9.28 pagi lah. Malam tu dia telefon 9 suku. Sedar dah tengok. Tak jawab. Lepas tu 9.27. Lepas tu dah kacak tu. Saya pun bangun lah dah. Bangun lah dah daripada tak tidur tu. 9.28. Bangun tu terus mandi. Makan sarapan. Mandi. Lepas tu terus pergi ke kedai fikri lah. Tempat janji jumpa. Lepas tu saya tengok report siapa kau waktu zuhur. Waktu zuhur saya semai zuhur. Saya tengok pergi ke kedai ni. Nak beli makan tengok. Tak ada. Dah tutup. Kedai makan tu tutup. Ayam keprik tu kan. Bakso tu. Tutup. Kau nak balik ke rumah. Tak singgah sini dah. Tak singgah sini dah lah. Maknanya. Tadi. Sejak nak singgah sini asalnya. Asalnya cadangnya nak tinggal sini tak jadi singgah. Saya terus pergi ke Sungguh Semaya dahulu kan. Terus kulit balik lah. Balik tu tidur. Kalau agak putih sangat tu tidur. Tidur tu bangun sedang mulai asar. Pukul 4.42 tu baru asar. Bangun mandi terus semaya asar. Lepas tu dah ada migraine. Relax ada migraine. Tak khabar pun ni. Kejut. Ajak nak terbit dari pukul 5.30 itu dulu lah. Nak sini. Nak review nak video sini. Lepas tu dah kau tu. Kejut connect ni. Baru berhenti migraine. Bawa nak balik rumah sini. Dah balik. Dah 9.30 dah. Dah ni 32 dah. Pokoknya lewat dah. Balik. Pas babak. Pas satu level geng kan. Lari. Okay, ni. Lepas tu. Balik ke sini. Terus. Pukul 9.28 ni. Terus buat video ni. Okey, saya rasa sekali saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Dan juga video review. Beserta sekali dengan review ni. Kalau buka kau dah. Semua kita tahu dah. Kalau mana buka kau dah bersihkan. Okey. Rasa sekali saja untuk sesi video review dan juga video bersekali dengan video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.